YSL paling trendy sekali. Ini adalah YSL Toy Puffer. Memang cantik sangat-sangat. Ramai orang request Kak Rabi untuk bawa masuk bag ni. Okay, memang cantik. Boleh pakai for daily. Boleh pakai for any occasion pun tak ada masalah. If korang buka bahagian dalam dia, dia datang sekali dengan ada pocket di bahagian depan untuk jadikan korang punya card holder. Dan ada zip di bahagian belakang. If korang masukkan korang punya handphone Pro Max, 17 Pro Max pun muat juga, tak ada masalah. Boleh pakai dia as a crossbody bag. Tapi Rabi rasa dia tak sesuai untuk pakai for shoulder bag. But korang boleh buat, kita boleh try untuk korang. Jadi korang boleh twist dekat sini. Twist dia dekat sini. Tutup dia. Dah boleh pakai shoulder bag. Kan comel oh gitu. So kalau tengah apa, kita ada satu unit sahaja bag ni kat showroom kita. Untuk dapatkan dengan harga promo, korang boleh check kita punya bio. Tengok promo code apa yang korang dapat sekarang untuk claim korang punya diskaun. Okay, jangan lupa message kita sekarang.